Bismillahirrahmanirrahim. Bagi peminat-peminat astronomi yang ingin melihat bulan sabit yang cantik dan langit yang cantik, tengoklah pada 24, 25, 26, 27, 28 bulan Hijrah. Tengok masa mana? Tengok waktu subuh. Pukul 5.30 pagi hinggalah pukul 7 pagi. Keadaan langit pada masa itu cantik dan bulan berbentuk sabit. Mengapa bulan ketika itu berbentuk sabit? Gini tuan-tuan. Pada bulan Oktober ini, jarak dia dengan bumi ialah lebih kurang 387,000 kilometer. Manakala matahari pula, jarak dia dengan bumi ialah 149 juta kilometer. Tak sampai 150 juta. Ketika waktu subuh, kita tengok pergerakan ini. Ketika waktu hampir subuh lah, antara pukul 5 pagi, 5.30 pagi, kalau kita tengok ke arah timur pada hari-hari tersebut, kita akan nampak bulan berbentuk sabit, kerana matahari pada masa itu berada di bawah ufuk. Matahari berada di bawah ufuk dan jaraknya tadi 149 juta kilometer. Cahaya matahari itu sampai ke bulan sebelah kanan kita dan kita berada di sebelah kiri, bulan di tengah. Jadi kita akan nampak bulan berbentuk sabit. Macam tu. Sama-samalah kita hayati ciptaan Tuhan ini. Ingat, kita boleh tengok pada tarikh 24, 25, 26, 27, 28 pada bulan-bulan hijrah, tiap-tiap bulan. Kalau cuaca tidak mendung, langit cerah, kita akan dapat melihat bulan yang cantik dan juga bintang-bintang yang lain. InsyaAllah.